أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, semua jawab dalam keadaan senyap, semua mute belaka. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kelas kita ibadat qauliyah, giliran Hisnul Muslim, perisai Muslim. Untuk kita teruskan lagi kelas kita, rakaman yang ke-24. Malam ni adalah rakaman yang ke-24. Maknanya kita dah buat 24 kelas lah. 23 kelas dah lepas. Malam ni merupakan kelas yang ke-24. Minggu yang ke-24 kita bersama. Dalam kita cuba memahami dan juga mendalam lagi dan menambah lagi cerahnya faham kita terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan seharian. Yang mana ibadah yang kita lakukan seharian merupakan tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut sangatlah kita berikan tumpuan dan juga masa yang lebih untuk kita sempurnakan sebaik mungkin, dan kita tambah lagi yakin kita dengan ibadah yang kita lakukan sehingga kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala redha dan juga terima segala apa yang kita lakukan. Tak lain tak bukan dengan kita meyakinkan diri kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah betul-betul kita ikut seperti mana yang dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nak mendapat redha Allah, mesti nak kena buat apa yang Allah nak, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah suka. Sama juga kita sebagai manusia sesama kita pun, untuk kita nak dapat restu dan juga puas hatinya manusia yang lain, mesti kita nak kena buat perkara yang dia suka. Perkara yang dia selesa, perkara yang dia seronok. Kan? Barulah dia redha kita, barulah dia nak kawan dengan kita, barulah dia buat baik dengan kita. Itu sesama kita. Bukan sesama kita lah. Kalau manusia dengan haiwan pun sama juga. Untuk kita nak menjinakkan haiwan, kan? Nak jinakkan kambing, nak jinakkan lembu. Macam baru ni banyak pengalaman lembu baru ni, ibadah kurban baru ni. Nak jinakkan lembu, siapa yang ada sentuh-sentuh lembu. Kita nak kena buat benda yang dia suka. Kan? Jangan tunjuk pisau, jangan tunjuk kita garang, jangan kita pukul-pukul di depan dia. Jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menggelisahkan dia. Islam pun mengajarkan kita jangan buat sesuatu yang timbulnya perasaan dia tu takut. Barulah dia jadi jinak. Siapa yang bela kucing sama juga. Siapa yang bela apa lagi? Apa sajalah haiwan. Singa tidaklah. Singa macam mana pun dia. Dia memang namanya haiwan muftaris. Haiwan yang buas, yang ganas tu macam mana sekalipun. Tapi ada jugalah orang berjaya menjinakkan, tapi akhirnya ada juga yang kena makan tuan pun ada juga. Tapi memang kalau ada sifat dia macam tu, sifat dia ganas, sifat dia memang muftaris, maknanya jahat ataupun buat jahat terhadap manusia, maka macam mana sekalipun dia tak akan jadi jinak lah, dia tak akan jadi alif. Tapi ada binatang-binatang yang boleh kita jinakkan dengan kita buat sesuatu yang dia selesa, dia suka, akhirnya dia akan jinak, dia buat baik dengan kita. Fama balukum, dan apatah lagi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita selalu mengharap redanya. Sebab dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala satu sahaja, satu-satu sahaja redha Allah yang menjaminkan kita selamat daripada siksanya dan yang menjaminkan kita masuk syurganya. Bukan dengan amal soleh kita, bukan dengan pandai kita mengelakkan ataupun menghindari segala kejahatan maksiat, bukan dengan hebatnya kita, pandainya kita, bijaknya kita buat benda yang baik-baik saja Allah masukkan syurga dengan sebab kita pandai. Tidak. Dengan sebab kita rajin, tiap-tiap malam kita bangun tak miss langsung semenjak mukallaf akil balik sampai kematinya. Bukan itu yang menjaminkan redha Allah, syurga Allah, jauh daripada neraka Allah. Yang menjaminkan syurga Allah, masukkan syurga Allah, yang menjaminkan kita dijauhkan daripada api neraka Allah,
Iaitulah bila Allah redha. Apabila kita nakkan redha Allah, kita kembali kepada tadilah. Untuk nak dapat redha Allah, mesti nak kena buat sesuatu yang Allah suka, yang Allah suruh. Bila kita nak buat apa sahaja yang Allah suruh, dah tentunya kena ada contoh, kena ada cara yang kita nak ikut. Bukan main apa tu rasa baik, ikut logik, ikut akal fikiran kita, kita rasa baik, kita rasa bagus, terus kita buat. Islam bukannya sabah lala begitu ataupun kaca morba gitu. Islam ada aturannya, Islam ada syariatnya, Islam ada batasannya, Islam ada adab-adabnya dan tartibnya. Maka siapa contoh kita? Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah. Allah utuskan Nabi untuk kita contohinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak kita nak kena ulangkan perkara ini, nak ingatkan semula. Sebab perkara ini perkara yang asas, yang awal sekali. Semua orang tahu. Tapi dengan lalai kita, kadang-kadang terlupa kita, terlepas pandang kita, kadang-kadang kita tinggal dan kita lupa sunnah Nabi dan kita buat perkara yang bukan sunnah, yang kadang-kadang dikirakan baik, asalnya baik, boleh buat. Tadi ada saya dengar satu ceramah, katanya bila kita matikan sunnah, bila kita tak buatkan sunnah, dah tentu kita akan buat yang bukan sunnah. Itu kata-katanya. Dan saya pernah dengar satu kata-kata dan saya pernah baca lagi satu kata-kata yang lagi tepat. Bila kita melakukan satu bid'ah, kita akan matikan satu sunnah. Ini yakinlah dan kita perhatikan kata-kata ini baik. Jangan kita sensitif dengan perkataan bid'ah. Jangan sebut bid'ah, ini Wahabi lah ni. Tidak. Sebab perkataan bid'ah tu disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi menggunakan bid'ah. Nabi sendiri dalam hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Ada hadis yang sahih, Nabi gunakan perkara bid'ah. Perkara bid'ah ini, perkara yang direka ataupun yang diada-adakan dalam Islam yang asalnya tiada. Dan bid'ah ini dikhususkan babul ibadat, perkara yang ada kait dengan bab ibadah-ibadah. Jadi, kaedah tadi, apabila kita melakukan satu bid'ah, dah tentunya kita akan matikan satu sunnah. Jadi kalau seorang itu melakukan dalam kehidupannya 100 bid'ah, 100 sunnah Nabi dia matikan. Diri dia sendiri tak hidup. Dia sebab sepatutnya dia buat sunnah tempat yang dia buat bid'ah, tapi tiba-tiba dia pilih bid'ah. Dia pilih yang tiada dalam Islam, maka dia utamakan yang itu. Lepas tu apabila dia dah pilih yang itu, dah tentunya dalam masa yang sama ditinggalkan sunnah Nabi. Bila dia tinggalkan sunnah Nabi, macam mana dia kata dia nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pergi padang mahsyar lagi, kita akan mencari rasul kita, kita akan mencari nabi kita, di situlah tempat kita nak bergantung untuk nak selamatkan diri kita daripada haulul mahsyar, huru-haranya di padang mahsyar. Masing-masing ummah mencari nabi dan rasulnya untuk bergantung, untuk tumpang syafaat waktu itu. Maka kita umat Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Kalaulah kita buat tak sama dengan Nabi Muhammad, macam mana kita nak mengaku diri kita umat Nabi Muhammad? Dan macam mana pula Nabi Muhammad nak mengakukan kita sebagai ummahnya, sedangkan banyak amalan kita, ibadah kita tak ikut pun dia. Ini banyak perkara sekarang ni timbul sekarang ni dalam kehidupan kita, dalam kesedaran kita. Rupanya banyak kita tinggal sunnah Nabi. Banyak kita tak ingat sunnah Nabi. Banyak kita tak kenal pun sunnah Nabi. Itu yang sangat-sangat merisaukan, dalam masa yang sama memalukan. Kita nak selamat, kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Kita sebut penuh mulut kita cinta Nabi, cinta Nabi. Ini dah nak masuk bulan Maulid ni. Ini Muharram kan, Safar, Rabiul Awal nanti kan. Kecoh pula cinta Rasul, cinta Nabi, malam apa tah dipanggil selawat perdana lah apa semua. Jadi di mulut tu penuh dengan cinta, kasidahnya penuh dengan kata-kata syair apa semua ni, memuji Nabi. Tapi dalam kehidupannya, kalaulah betul-betul ikut sunnah Nabi, maka itulah terbaiknya. Qaulan wa fi'lan, mulut dan perbuatan. Dan niat sekali lah.
Tapi kalaulah hanya kaulan saja, kata-kata saja, bila sunnah Nabi ditinggalkan ataupun wajib-wajib Islam dalam Islam syariatnya tak dibuatkan, maka jauh sekali lah. Itu dah tentunya orang yang mendustakan dirinya sendiri, tipu diri sendiri. Mulut kata cinta Nabi, tapi tak pernah pun ikut cara Nabi. Macam mana nak mengaku sebagai umat Nabi. Jadi insya-Allah, ini mukadimah yang panjang ni untuk nak bagi lebih semangat lagi untuk diri kita bila kita belajar perisai Muslim. Sebenarnya bila kita belajar ilmu Islam, ilmu yang sarih, yang mu'tamad, yang betul, yang sahihnya, maka itulah cara kita nak mendekatkan diri kita dengan sunnah Nabi. Bila kita dekat, baru kita kenal. Bila kita kenal, baru kita boleh amal. Bila kita amal, barulah kita ikut cara Nabi yang mana Allah suka. Bila Allah suka, barulah dia dapat redha. Jauh. Nak pergi sampai redha Allah itu bukan kata kita boleh shortcut terus direct. Doa boleh, tapi cara nak sampai doa, cara kita nak ibadah semua tu mesti nak kena melalui langkah-langkah tadi untuk nak mendapatkan betul-betul yang Allah suka, yang Allah kehendak. Baik, alhamdulillah, kita akan share muka surat kita pada malam ini. Tengok kepada kitab kita, kitab Sahih Hisnul Muslim. Saya malam ni ada masa sikit membaca beberapa syarahan dan juga kita punya rujukan ni. Jadi antara rujukan yang saya buka tadi, kitab Fiqhul Manhaji. Fiqhul Manhaji ni memang umdah dalam kita punya mazhab Imam Syafi'i. Fiqhul Manhaji lah kitab rujukan utama fiqh. Bukan utamalah, antara yang mudah. Sebab dalam fiqh Syafi'i ni banyak sangat kitabnya. Kitab-kitab fiqh ni sangat banyak. Jadi ada yang panjang, ada yang susah, ada yang pendek je, ada yang tipisnya bukunya, kitabnya, tapi susah kita nak faham ibaratnya. Jadi nak kata rendah sangat tidak, nak kata tinggi sangat tidak, antara tengah-tengahnya al-fiqhul manhaji lah. Fiqhul manhaji ni saya pernah mengajar dekat Surau Al-Muttaqin dulu dekat Taman Alam Jaya. Kita gunakan kitab Fiqhul Manhaji. Dalam bahasa Arab dia ada 4 jilid, 4 buku tebal-tebal. Dan sekarang ni pun dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi seronoklah kita belajar satu persatu fiqh tu. Daripada bab taharah, bab suci sampai bab solat. Habis kita ambil babul ibadat sajalah. Kita tak pergi kepada muamalat, munakahat, semua tak pergilah. Kita ambil ibadat saja, fokus kepada ibadat yang mana menjadikan asas ataupun antara fardu ain yang kita kena mantapkan diri kita. Maka saya rujuk tengok tadi, ingatlah semula bila kita mengajar dulu, kita belajar sama-sama dulu di surau dulu, kita belajar dengan secara berkitab ni, insya-Allah lah, alhamdulillah, meyakinkan apa yang kita belajar, apa yang kita buat, apa yang kita ibadahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga sebenarnya bila kita gunakan kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim kita ni, kita ada buku, kita ada rujukan, cuma dia lebih fokus kepada hanya bacaan saja. Tingkah laku dan kaifiat dan juga ibadat, af'al, amalan-amalan perbuatan semua tu tak didetailkan. Sebab ini kita slotkan, masukkan dalam ibadat qauliyah, khususnya kepada bacaan-bacaan. Okey, malam ni insya-Allah ataupun pertemuan ini zikir kita yang ke-48 dan bab yang ke-20. Bab yang ke-20, zikir yang ke-48, kita dah masuk kepada duduk antara dua sujud. Minggu lepas ataupun kelas yang lepas, kita dah selesai 7 zikir yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Sujud dalam solat fardu ataupun sunnah, antara 7 zikir yang kita dah syarahkan, yang kita dah faham, inilah yang ada hadisnya ataupun ada tasalsulnya, bersambungnya sampai kepada Nabi, 7 bacaan ini. Dan kita boleh tambah lebih daripada 7 ini sebab Nabi pun berikan kebebasan untuk kita memperbanyakkan doa dan istighfar. Selain daripada 7 yang kita baca, yang semuanya ada sanad, yang ada hadisnya, yang ada dalilnya, semua ni 7 ni, dan boleh juga kita tambah yang lain sebab ada satu hadis yang lain yang umum Nabi
suruh kita ataupun Nabi beri peluang dan beri ruang untuk kita memperbanyakkan fa'akthiru fihi du'a. Uh, Maka perbanyakkanlah dalamnya di dalam sujud kita tu apa sahaja doa kita. Jadi itu secara umumlah bab sujud. Adapun bab duduk antara dua sujud, malam ni kita nak bahaskan, insya-Allah kita cuba habiskanlah. Sebab ia datangnya dua zikir sahaja ataupun dua bacaan sahaja yang sabitnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain lagi macam mana? Kita tengok nanti, kita bahaskan satu persatu setakat yang kita mampu ya. Okey. Buka kitab muka surat, kalau ikut ini muka surat 23, zikir yang ke-48, bab yang ke-20, doa al-jilsatu bainas sajdatain ataupun al-jalsatu bainas sajdatain. Doa ketika duduk antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, ada doanya dan ada bacaannya. Itu yang kita masukkan ibadat qauliyah. Bacaan antara dua sujud di dalam solat kita. Okey, tengok bacaan yang pertama. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Okey. Bacaan yang pertama, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Okey, kenapa dia ulang dua kali? Nanti kita syarahkan insya-Allah. Okey, siapa pernah baca Rabbighfirli saja? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tak pernah. Sebab kita ada bacaan sendiri dah. Jadi malam ni kita nak cek bacaan sendiri yang kita baca tu betulkah ada dalam sunnah Nabi ni ataupun macam mana. Rabbighfirli, confirmnya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca ikut saya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli. Okey. Okey, disebutkan dua kali di sini. Dua kali disebutkan di sini, adakah hanya dua kali? Okey, kita tengok syarahannya. Dalam syarahan ini, zikir yang pertama dalam bacaan duduk di antara dua sujud, lafaz hadisnya an Hudzaifah bin al-Yaman annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail fa kana yaqul Allahu akbar thalathan dhul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal 'azamah. ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. Ini syahid kita. Di sinilah tempat kita. Jadi hadis ni panjang. فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة هذا لفظ أبي داود وابن ماجه. Okey. Kalau kita tengok hadis yang panjang ni, saya tak nak syarah semua. Ini hadis ini yang kita boleh jadikan sebagai fahaman kita bahawasanya betul. Ada kadang-kadang musuh Islam ni ataupun orang yang tak suka Islam ni, dia kata pandai-pandai kamu solat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib. Mana ada dalam Quran? Cuba cari 30 ayat, 30 juzuk dalam Quran. Mana ada sebut semua tu? Macam mana kita nak jawab? Ada tu. Orang yang tak suka hadis Nabi SAW, golongan tu hampir padam tapi masih aktif lagi. Golongan tu bukannya orang planet jauh. Orang-orang bangsa bahasa kita juga pun. Tapi macam mana dimainkan oleh syaitan, mereka boleh tolak hadis dan mereka timbulkan. Pandai-pandai solat 4 rakaat, baca itu, baca ini. Mana ada dalam Quran? Cuba bawa hadis. Tanya kan online ni. Tanya. Bila tanya kita macam tu, susahnya kita satunya memang kita tak hafizah. Susah nak cari ayat. Kebetulan kita hafiz ataupun kita ada sekarang ni ChatGPT, suruh ChatGPT cari. Tak jumpa. ChatGPT bijak macam mana pun tak ada dalam Quran. 30 juzuk ni tak ada ayat yang mengatakan zuhur 4 rakaat,
Rukuk kena baca itu, sujud kena baca ini. Macam mana kita nak jawab? Boleh. Saya dah bercakap banyak, saya nak minum sekejap. Ikut hadis tu tak? Bila sebut ikut hadis, itu susah tu. Bila sebut ikut hadis, dia kata hadis pun belum tentu lagi. Quran tak apalah. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin jaga dan hafiz-hafizah banyak jaga. Orang hafal Al-Quran, tak ada orang hafal salah. Ada hafal tak ingat, tapi hafal salah tak ada. Maksud hafal salah tu sengaja disalahkan ayat, dirosakkan ayat, tak ada. Sebab Allah dah jamin, Allah akan jaga Al-Quran fis suduri wa fis sutur. Di dalam dada-dada manusia dan juga di dalam tulisan, di dalam barisan Al-Quran. Dalam mushaf-mushaf. Allah dah jamin. Jadi, Quran tu terpelihara. Tapi hadis tak dijaminkan. Bila dah wafatnya Nabi SAW, berlakunya zaman fitnah. Bila zaman fitnah tu dah mula, orang dah campur hadis, orang dah reka hadis, dan orang dah palsukan hadis. Memang daripada zaman Nabi lagi, zaman sahabat lagi, orang dah mula palsukan hadis. Dia namanya wadda'ul hadis. Wadda'ul hadis, orang-orang yang memaudhu'kan, orang yang memalsukan hadis Nabi, dan banyak tujuan mereka itu. Antara tujuan mereka itu untuk nak merosakkan Islam, iaitu terdiri daripada munafik-munafik, musuh-musuh Islam waktu itu. Dan ada yang wadda'ul hadis, orang yang memalsukan hadis ni, antara tujuan mereka itu al-qassasun, orang yang penglipu lara. Tu istilah penglipu lara tu. Orang yang qassasun, orang yang nak sedap-sedapkan ceritanya. Bila dia kaki sembang, dia pandai sembang, dia tambah sikit lagi, dia up lagi sembang dia dengan qala Allah, qala Rasul, hadis Rasul, maka laris dia punya sembang tu. Modal dia tu kira laku sikit. Hari ni viral kan, agamawan yang tipu orang pergi haji. 49 orang tertipu apa semua tu. Sebab itulah larisnya bila kata-kata dia menggunakan agama ataupun menggunakan jadikannya sebagai pelarih lah. Bila dia dah disifatkan sebagai agamawan ke ataupun orang yang ketua, pandai bercakap. Jadi banyaklah orang terikut, akhirnya terkena. Okey, kembali kepada tadi, al-wadda'un tadi, tujuan orang nak palsukan hadis, al-qassasun. Al-qassasun maknanya orang-orang yang banyak bersembang, banyak meriwayatkan hikayat-hikayat. Jadi, hikayat dongeng ni, bila dia tambahkan dengan kata hadis, kata Rasulullah, maka dikuatkan, dia akan jadi kuat kata-kata tu ataupun hikayat tu. Dan hikayat itulah sampai kepada kita sampai sekarang ni, menjadikan hikayat yang palsu ataupun hadis yang palsu, dan ulama' hadis ni dapat kenal pasti dan dapat tapiskan ataupun keluarkan hadis-hadis itu daripada kumpulan hadis-hadis sahih. Okay, jadi kembali kepada tadi, kita punya soalan tadi, kalau dia kata macam mana kita nak dapatkan ayat-ayat Al-Quran, kita tak dapat. Jadi Kak Ana dah sebut ikut hadis. Dan tak cukup kita sebut ikut hadis gitu sebab kita pun tak faham bab hadis. Jadi macam mana sekalipun Nabi SAW telah pun bersabda kepada kita satu hadis yang sangat pendek, kalau boleh hafallah hadis ini. Dengan hadis ini kita boleh jadikan sebagai hujah, dalil kuat kita. Hadis yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini patut sangat, walaupun kita bukan ustazah, walaupun kita bukan ceramah, sekurang-kurangnya hadis sependek ini ada dalam ingatan kita, hafazan kita, supaya jadikan sebagai hujah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nanti saya sebut dalam grup ataupun saya tulis dalam grup. Saya nak bagi semangat kepada semua. Jangan kita hanya lepaskan tangan ataupun senangkan diri, kata kita ni orang awam, tak perlu nak hafal-hafal dalil-dalil ni, biar ustaz je lah. Kita ni tak apa, kita hal lain. Kita hafal hal lain. Tapi rugilah hafal hal lain tu, apa yang kita nak hafal? Manusia ni, kita macam gini lah. Macam handphone dah. Handphone, bila kita beli baru, kita punya memory tu, kan, memory tempat simpanan tu kosong kan. Jadi kita bebas.
Nak simpan gambar, nak simpan file, nak simpan video, nak simpan macam-macam simpan. Jadi apa yang kita simpan itulah yang menjadikan kebaikan kepada diri kita sekiranya bahan yang kita simpan tu baik. Tapi kalau simpanan kita tu video klip yang mengarut, lagu-lagu muzik-muzik yang lara semua, dia akan membebankan, dia akan merosakkan kita, dia melekakan kita, dia akan mengheretkan kita kepada perkara yang tak baik. Diibaratkan gitulah kita dengan dunia sekarang ni, handphone dah duduk di tangan kita kan. Jadi manusia pun sama juga, kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan akal kepada kita, dan akal ini antara fungsinya dapat menghafal, dapat simpan data, simpan apa sahaja yang kita boleh simpan. Cuma dia bezalah. Mungkin si A ni dia punya storage dia ataupun memory yang boleh simpan mungkin 32 GB ataupun 16 GB. Makcik-makcik ingat tak kenal kan? Ataupun mungkin 1 GB. 1 3 GB tu banyak dah tu. Ataupun 512 MB ataupun 256 MB. Itu zaman-zaman dahulu kita. Dulu saya ingat saya dapat kamera handphone kamera yang tolak tu, yang besar bergabak tu. Dia punya simpanan dia baru 2 MB. 2 MB ni sekeping gambar sekarang ni yang kualiti HD sekarang ni tak boleh dah. Kualiti HD sekarang ni paling-paling kurang tu 6 MB ataupun 8 MB satu keping gambar. Kita punya handphone kita ada berapa? Cuba cek. Gambar saja ada berapa ribu. Saya saja ada 13,000 semalam. Saya cek, saya nak transfer, saya nak kurangkan, dah berat sangat. Ada 13,000 keping gambar yang besar-besar saiznya, yang kualiti HD semua. Jadi semakin lama semakin besar storage dalam gadget kita. Manusia lebih daripada itu sepatutnya. Lebih daripada itu sepatutnya kita boleh simpan lebih daripada itu, dan kita boleh menghafal lebih daripada itu. Cuma kita sahaja pilih nak simpan apa dalam ingatan kita, dalam storage kita, dalam memory kita, ataupun kita tak nak simpan langsung. Bila kita tak nak simpan, dia kosong. Bila dia kosong, kalau kita bercakap tentang macam IT lah kan, dalam laptop kita ataupun desktop kita, kalau kita, walaupun memory itu kosong, tapi kita tak kemas, kita tak refresh dan kita tak kemaskan file, kita tak letakkan satu tempat, dia akan jadi lambat juga. Kita punya PC ataupun kita punya laptop ke desktop tu dia jadi lambat juga sebab kita tak susun file dalam tu. Jadi bacaan dia tu jadi lambat. Sama juga manusia. Manusia ni bila kita tak beri tugas kepada akal kita untuk menghafal, dan kita latihkan dia macam mana dia nak simpan maklumat, simpan hafazan, kita tak praktis dia, maka dia akan jadi lambat. Sebab itu antara kita kadang-kadang yashtakun. Jadi mengadu kadang-kadang, ustaz saya susahlah nak hafal. Saya dah ulang berkali-kali tak ingat-ingat. Kita senyum je. Sebab kita mungkin tak lasak tak diajar ataupun kita tak melatihkan ingatan kita, akal kita ke arah menghafal kata-kata ni. Sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita mencuba, insya-Allah manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik manusia. Jadi ambilkan saya sebagai contoh ya, saya yang banyak serba kekurangan ini, tak hebat pun, saya pernah ditanya oleh orang yang dikira pensyarah lah. Dia tak hafal Quran, dia datang dengan sengaja dia tanya, anta ni tak apa tu, tak tertukar-tukar ke? Alaihim, alaihum, alaikum, bikum, ilaikum, 30 juzuk. Tak tukar-tukar ke? Saya baca satu kali khatam bertahun-tahun pun saya rasa banyak ilaihim, alaihim, ilaikum, alaikum semua tu. Jadi dia bukan bidang hafazan. Jadi walaupun dia pensyarah pun, dia akan ada tanda tanya di situ. Jadi kita yang hafiz daripada kecil ni, kita pun tak tahu apa kelebihan orang yang menghafal sebenarnya, sebab kita memang dah latih. Daripada awal lagi kita dah melatihkan otak kita ni, akal kita untuk menghafal. Jadi sebenarnya kita tak bezakan. Tak ada beza pun kena hafal ilaikum berapa puluh ada dalam Quran, alaihim ada berapa puluh,
ada di situ, ada di sini. Kita tak ajar macam tu pun. Tak sampai tahap tu pun. Dan tak perlu sampai tahap tu pun. Asalkan kita baca dengan betul, setiap ayat letakkan di tempatnya, setiap ayat dibacakan dengan tajwidnya cukup. Jadi dengan melatihkan akal kita, boleh. Walaupun kita ni orang biasa, kita boleh menghafal apabila kita usaha dan mencuba. Jadi kembali kepada sallu kama raaitumuni usalli tadi, jangan kita kata di hadis saya tak nak hafal satu hadis pun. Sebab saya ni bukan ustazah, bukan penceramah, saya ni tak perlu. Saya ni tahu hukum boleh, sah, batal, itu cukup. Jadi rugi kalau kita melatihkan akal kita simpan perkara-perkara ini, maka banyak bermanfaat. Antaranya tadilah kita sebenarnya boleh menguatkan ilmu kita, ilmiah kita. Dalam bab solat ini, Nabi SAW telah ringkaskan satu hadis sahaja yang boleh merangkumi semua solat Nabi SAW. Mana apa hadis? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihatkan aku solat. Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, solatlah kamu seperti mana kamu melihatkan daku solat. Waktu tu Nabi bercakap kepada sahabat, sesuailah kata-kata ni. Jadi kita hafal, sallu kama ra'aitumuni usalli, bila orang tanya, dan bila kita tertanya, macam mana kita nak solat, kita solatlah seperti mana kita tengok Nabi solat. Kita tengok Nabi, kita memang tak nak tengoklah. Kita tak sempat zaman Nabi. Tapi siapa yang sempat? Ni, antara hadis-hadis beginilah. Huzaifah ibn al-Yaman, Abdullah ibn Abbas, daripada siapa lagi nanti, ada lagi beberapa sahabat-sahabat yang selalu menceritakan, Abu Hurairah, Siti Aisyah, mereka yang selalu menceritakan tentang cara Nabi SAW solat. Macam ni, Huzaifah bin Yaman ini dia nampak annahu ra'a, bahawasanya dia melihat Rasulullah. Dia melihat Rasulullah SAW yusalli minal lail. Nabi SAW solat waktu malam, pakana yaqul, maka Nabi membaca Allahu Akbar, mulakan dengan Allah takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini maknanya iftitah lah ni. Selepas pada takbiratul ihram, lepas tu dia baca Allahu Akbar tiga kali, dan dibaca Dzul Malakuti wal Jabarut, dan sampai habislah. Baca Fatihah, baca Baqarah, dan juga rukuk baca apa, sujud baca apa, duduk antara dua sujud baca apa. Beginilah solat sempurnanya, fardu maupun yang sunnah, sampai kepada kita diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, seperti mana yang Nabi sabda tadi, sallu kama raaitumuni usalli. Maka sahabat-sahabat Nabi yang hidup sezaman Nabi melihat setiap langkah gerak-geri Nabi beribadah, maka mereka akan menakalkan, pindahkan, meriwayatkan, menyampaikan kepada sahabat yang berikutnya, dan sahabat berikutnya pergi kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, sampai kepada zaman kita, sampai ke akhir kiamat nanti. Begitulah akan bertasalsulnya, berterusannya riwayat-riwayat yang sahih yang akan disampaikan. Okey. Jadi panjang cerita malam ni, kita nak sampai kepada apabila dia melihat Nabi duduk antara dua sujud, Nabi baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dia baca dua kali Rabbighfirli, Rabbighfirli. Pergi lagi. ولفظ ابن خزيمة عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فجئت فقمت إلى جنبي ففتحت البقرة فقلت يريد المئة. Ini dia cerita pula dengan detailnya. Ibn Khuzaimah pula dia cerita daripada Hudzaifah, cerita yang sama, tapi dia dengar cara lain sikit. Dia cerita lebih detail lagi. Yang tadi lafaz Abu Dawud dengan Ibnu Majah. Ibnu Khuzaimah dia meriwayat daripada perawi-perawi yang lain. Hudzaifah ini menceritakan lebih detail. Dia kata dia bangun waktu malam, solat bersama Nabi, sebelah Nabi, faqumtu ila jambi, sebelah Nabi, maka Nabi SAW membaca surah Baqarah. Maka awalnya Nabi Hudzaifah ni sebagai makmum solat di sebelah Nabi SAW ni, dia kata ini mungkin 100 ayat dia rukuk lah ni. Kan? Fajawazha, maka 100 tu Nabi lajak lagi. Faqultu yuridul mi'atain, mungkin 200 ayat kot. Nanti Nabi rukuk lah tu. Fajawazha, maka lepas ayat ke-200 pun Nabi lajak lagi. Faqultu mungkin yukhtim, mungkin habis Baqarah Nabi rukuk lah tu. Ni tengok.
hebatnya sahabat Nabi SAW dan diri Nabi yang baca panjangnya, kan? Bukan komplain. Mungkin cuma dia teka lah. Dia teka, dia kata mungkin kali ni 100 ayat Nabi rukuk dah tu. Sampai 100 tak rukuk lagi. Mungkin nak 200 dah tu. 200 tak rokok lagi. Mungkin habis nak habiskan kan 267 tu, 68 tu mungkin nak habiskan surah Baqarah kot. Fa khatama thumma iftataha an-nisaa. Bila Nabi SAW habisnya surah Al-Baqarah, fansurna al-qaumil kafirin. Huzaifah ni ingatkan Nabi nak Allahu Akbar rukuk dah tu. Kan? Hampir dua juzuk setengah dah tu baca satu rakaat tu. Thumma iftataha an-nisaa. Maka Nabi membaca surah kemudian selepas pada surah Al-Baqarah. Di sini ada muskil sedikit. Dalam hadis ini disebut Nisa, susunan hadisnya, susunan apa? Susunan Qurannya Baqarah, lepas tu Ali Imran. Maksudnya di sini Nabi baca surah yang kemudiannya Ali Imran lah. Nabi baca Ali Imran, faqara'aha, dan summa qara'a An-Nisa. Maknanya Nabi baca Baqarah, An-Nisa, Al-Imran dan An-Nisa, thumma raka'a qariba. Maka barulah dia rukuk. Qariban mimma qara'. Ini lagi hebat ni. Bila Nabi SAW habis 3 surah tu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 6 juzuk tu, lebih kurang 6 juzuk, maka Nabi rukuk. Qariban mimma qara'. Nabi rukuk ni, panjangnya rukuk Nabi ini hampir macam Nabi qiyam tadi. Ini lafaz zahir hadis begitu. Mampukah kita? Wallahu ta'ala a'lam. Iman kita tak sampai situlah. Thumma rafa'a faqala sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd qariban mimma raka'. Maka hampir juga dengan panjangnya dia rukuk tadi waktu dia berdiri i'tidal. Ini bacaannya. Thumma sajada nahwa mimma rafa', thumma rafa'a faqala rabbighfirli. Apabila dia dah rukuk, sujud, apabila dah dia sujud, bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujud, maka dia baca rabbighfirli. Nabi membaca rabbighfirli. Thumma sajada nahwa mimma rafa'a thumma qama fi thaniyati qala al-a'mash fa kana la yamurru bi ayati takhwifin illa ista'adha aw istajara wa la ayati rahmatin illa sa'ala wa la ayatin ya'ni tanzihin illa sabbaha. Dan antara sunnah Nabi dalam solat ini diriwayatkan ataupun diceritakan oleh Huzaifah, dia kata apabila Nabi SAW sampai kepada ayat yang menakutkan, Nabi berdoa memohon perlindungan dari Allah dengan Allah dari ayat-ayat yang menggerungkan ataupun menakutkan, ayat azab, ayat siksa semua. Dan kalau Nabi SAW membaca ayat rahmah, dan Nabi akan minta memohon Allah golongkan dirinya dan kita semuanya di dalam ayat rahmah tadi. Dan sekiranya ada ayat tanzih, Nabi akan baca tasbih. Ayat yang menceritakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi akan tasbih membaca subhanallah ataupun subhana rabbiyal a'la. Lebih kuranglah. Itu semuanya dia panggil kita menjawab ataupun kita ada tindak balas kita apabila membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya baca panjang ni nak gambarkan kepada kita bahwasanya solat Nabi ni disampaikan oleh sahabat dengan begitu detailnya satu persatu setiap gerak-geri dan setiap langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi kita tak ada alasan lagi untuk kita nak solat selain daripada sunnah Nabi, selain daripada yang ditunjuk oleh Nabi. Sepatutnya sunnah Nabi dan cara Nabi inilah menjadi cara utama untuk kita pilih. Tak ada lagi lah cara-cara lain. Kalau cara lain tu maknanya kita dah tinggal begitu panjangnya, penatnya sahabat ini menceritakan sedetail ini, tiba-tiba kita buat lain pada yang Nabi suruh. Ini ada muskilah sikit lah, ada masalah sikit. Ada tujuan saya cakap macam tu, nanti kita pergi kepada zikir yang kedua. Okey, fakana ruku'ah. Qala Syekh Ibn Utsaimin shalla fa yaj'alu salatu mutanasibatan. Ini cara Nabi SAW yang mana Nabi nak seragamkan ataupun nak hampir samakan antara qiyam, rukuk, sujud, tak nak bagi beza-beza. Dia tak nak, contohnya sujud itu terlampau panjang, rukuk semua laju-laju sangat. Jadi Nabi buat kalau boleh nak hampir sama tempoh tu.
Jangan salah satu daripada af'alus solat, perbuatan-perbuatan solat ini terlampau panjang dan yang lain-lain terlampau pendek sangat. Jadi ikut sunnah Nabi, dia buat macam solat itu hampir sama tempoh. Okey, wa qawluhu rabbighfirli dan zikir rabbighfirli ini بمعنى أسترني بمحو ذنوبي مع التجاوز عن المؤاخذة ومناقشة الحساب. أصل الغفر التغطية والستر غفر الله ذنوبه أي سترها. Okey. Asal Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli. Kalau kita terjemah, makna apa? Rabbi ghfirli. Kalau kita terjemah Allahumma ghfirli, makna apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Ampunilah aku. Okey. Makna apa ampuni? Kita maaf, Ampun. Ustaz. Minta maaf. Mana-mana pun minta maaf. Mana apa minta maaf? Sebab saya tengok di sini, dia Arab pun dia terjemah lagi dalam bahasa Arab. Kita pun sama jugalah. Kita nak huraikan apa makna maaf tu. Minta maaf. Kalau kita boleh hurai. Uh, Boleh, yang lain boleh cuba. Tambah-tambah. Tak apalah kita sembang-sembang malam ni. Minta ampun segala dosa, Ustaz. Ya, betul. Makna ampun tu apa? Segala dosa tu kita boleh faham. Segala sebab kesalahan. kita manusia kekurangan, Ustaz. Ah, Sebab kita sentiasa kekurangan. Okey, itu makna yang mendalam lagi lah. Makna perkataan ampun, diri perkataan minta maaf dan ampun itu. Kita fahamnya macam mana? Sebab menarik di sini. Perbahasan di sini satu poin yang menarik untuk kita faham makna pengampunan dan ataupun minta maaf dengan doa Allahumma ghfirli yang kita selama ni baca tu. Minta mensucikan dosa, Ustaz. Mensucikan dosa. Dah hampir ke situ, tapi makna ighfirli itu lagi halus dan lagi sangat menarik untuk kita masukkan penghayatan kita dalam doa pengampunan ni. InsyaAllah ini satu kebaikan lah. Jadi selain daripada selama ni kalau kita baca doa Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, kita akan rasa macam kita buat salah, minta Allah ampunkan. Kita buat salah, minta Allah maafkan. Kita buat salah, minta tadi mensucikan, hapuskan dosa-dosa. Kan? Selalunya kita akan faham begitu. Sebenarnya perkataan ighfirli itu lebih halus daripada itu lagi. Tengok kepada di sini, qala Ibn Manzur aslul ghafri at-taghtiyatu was-satru. Asalnya menutup dan melindungi. Makna ghafar ni ampun dalam makna ghafara ni ataupun ighfirli ni asalnya menutup dan juga melindungi. As-satru melindungi, at-taghtiyatu menutup. Jadi di sini kita mohon Allah tutup keaiban kita, tutup dosa-dosa kita, tutup maksiat-maksiat yang kita lakukan. Jadi bukan setakat Allah maafkan kita, Allah tutup pula keaiban kita supaya tak diketahui oleh yang lain. Dan ini akan berlaku insya-Allah di akhirat nanti, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ini. Bila Allah jumpa dengan hamba-hambanya, Allah akan tunjuk sebesar-besar gunung, sebesar-besarnya tertimbunnya kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan Allah akan bertanya kepada kita, kepada hamba-hambanya waktu itu, tengok di belakang kamu, kamu tahu tak apa itu? Semua akan mengaku, semua akan tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman dengan penuh rahmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata pada hambanya waktu itu, itulah dosa-dosa kamu sebesar itu, sebanyak itu. Aku telah tutupkan, aku telah lindungi dan aku telah sorokkan di dunia. Siapa pun tak tahu. Apa yang kamu lakukan semua lepas.
Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil kira, dan Allah Subhanahu bukan tak ambil kira apa, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang sampai tertimbunnya, sampai terkumpul sebesar-besar gunungnya kesalahan dan dosa-dosa kita. Qad satartuha laka fid dunya wal yawma aghfiruha lak. Pada kehidupan dunia Allah telah pun menutup kesalahan-kesalahan ini sampai siapa pun tak tahu, dan pada hari ini Allah akan ampunkan semua dosa-dosa itu. InsyaAllah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai besar sebesar itu, seluas-luas itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dan akan maafkan hamba-hambanya. Sebab itu hadis sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah ini terhadap hambanya ini lebih lagi daripada kasih sayang seorang ibu yang sedang menyusukan bayinya. Cuba kita bayangkanlah, ibu yang sedang menyusukan bayinya. Bukan kita pergi manusia lah, kita mulakan dengan binatang sekalipun. Kan? Binatang, ibu kucing ke ibu, kan, yang sedang menyusu tu, jangan silap kita tersentuh ataupun kita kacau anaknya. Memang ganas, memang marah dia. Sayangnya dia kepada anaknya yang sedang dia menyusu tu. Manusia lagilah, kan, waktu menyusukan anak ni sangat-sangat kita nampak kasih sayang dan juga belas dia, bela dia kepada anak yang dia sedang menyusu tu. Sangat-sangat dia tak tidur, tak apa, penat sekalipun dia akan sanggup buat segala-galanya. Tapi manusia, dia ada batasannya, ada masa juga dia marah juga, ada masa dia penat juga. Kan? Tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak kira, Allah Subhanahu Wa Taala boleh iqab, boleh azab, boleh ambil salah terus. Sebab kita ni hambanya. Kita ni bukan sekadar anak kepada mak dan ayah kita. Kita hamba dia. Dia yang buatkan kita. Dia yang ciptakan kita. Jadi sepatutnya kita tak ada tugas lain. Hanya menyembahnya. Hanya ikut perintahnya. Tapi bukan setakat kita tak ikut perintahnya, kita buat pula larangannya. Kita langgar pula kemarahannya. Tapi dalam masa yang sama pun, dalam keadaan itu sekalipun, macam hadis tadi, Allah akan ampunkan. Allah akan lindungi dan tutupkan. Ini makna maghfirah yang sebenarnya. Bukan sekadar Allah maaf, Allah tutup dan Allah sorokkan kejahatan, maksiatan, kesalahan, kelemahan, segala keterlaluan kita, kan, keterlanjuan kita, semuanya itu Allah ampun, Allah maaf, dan Allah rahsiakan, Allah tutupkan aib. Kita masukkan makna tutup aib ini, itu aslul maghfirah. Itu asal pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat tinggi. Bukan sekadar Allah maaf, Allah pun tak cerita dan tak bukakan aib kita di khalayak ramai. Kalau kita dapat maghfirah sesempurna ini, maka seseorang itu beruntung sangat-sangat. Maka dialah terselamat daripada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat rahmat Allah, redha Allah, akhirnya syurga Allah yang kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tergolong. Allahumma amin. Okey. Okey, ini satu poin yang menarik yang kita boleh simpanlah dalam fahaman kita, insya-Allah, ya. Okey. Al-istighfar laysa nutqan bil lisan faqat, bal yashabuhu adamul israr ala mufaraqati dhunub. Subhanallah. Untuk kita nak dapat pengampunan yang begitu tinggi makna erti tadi yang kita cuba faham tadi, bukan istighfar Allahumma ghfirli tadi, kita sebut rabbighfirli ke Allahumma ghfirli ke, bukan nutqan bil lisani faqat, bukan hanya sebut di lidah sahaja. Mesti nak kena ada yashabuhu adamul israri ala mufaraqati dhunub. Mesti nak kena mengiringkan lidah tadi, ungkapan tadi ataupun bacaan Allahumma ghfirli tadi
nak kena sertakan dengan israr, adamul israr. Adamul israr ala mufariqatiz dhunub, maknanya mesti nak kena ada sertakan dengan azam untuk tidak melakukan, mengulangi lagi dosa-dosa ataupun kesalahan tadi. Itu maksudnya syarat sahnya taubat ataupun syarat untuk layaknya nak mendapat maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kena ada beberapa syarat. Ulama kumpul, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5 syarat taubah yang nasuha, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mesti nak kena berazam untuk tak ulang lagi. Setiap kali beristighfar atas satu kesalahan, ada niat dan ada azam untuk tak ulang lagi. Walaupun akan buat lagi, istighfar lagi, kena ada azam lagi. Jangan tak ada langsung azam. Setiap kali kita istighfar, takutnya hanya lidah saja, hati tak. Jadi sajalah, kosong je lah. Tak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sebut walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Inilah antara orang yang dapat pengampunan Allah, mereka itu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Okey. Antara, Masya Allah, ini macam tajuk bagus ni, tajuk pengampunan ni. Di sini dia sebut antara perkara yang kelima ni, min barakatil istighfar si'atul arzaq. Okey, antara barakahnya istighfar, antara kebaikan orang yang banyak beristighfar dan istighfar yang sempurna dengan syarat-syarat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya. Yang macam ni sebenarnya sepatutnya kita berpegang terus dan juga kita jadikan sebagai amalan dan kepercayaan kita. Akidah kita kena kukuh dan kuat dengan perkara-perkara yang macam ni. Bukannya tarik ayat 1000 dinar, bukannya macam apa tadi? Adalah baca bismillah berapa tah, 7 ke 8 ke. Perkara-perkara yang tak pasti, murahkan rezeki, permudahkan urusan, apa semua tu. Kalau tak ada ayat, tak ada dalil, tak ada apa, itu sebenarnya orang yang viral, orang yang banyak cuba amalkan. Tapi yang ini, terang-terangnya dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh, mungkin kita kerap baca pun. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nabi Nuh alaihi salam ketika dakwah kaumnya selama 900 tahun lebih, tak ada orang nak ikut. Kaumnya tak ada. Bukan setakat kaumnya, kaum ahli keluarganya pun tak nak ikut. Isterinya sendiri, anak-anaknya sendiri pun tak berjaya untuk dia nak dapatkan hidayah mereka. Dan sampai keluarkan kata-kata ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku dah berkata kepada kamu, wahai kaumku. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah pengampunan dari Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamulah yang Maha Pengampun. Dan natijahnya kalau kamu mohon pengampunan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan rezeki daripada langit. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyakkan harta-harta kamu. Wa banina, dan akan memperbanyakkan anak-anak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan suburkan kebun-kebun tanaman kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan alirkan sungai-sungai kamu. Ini semuanya hasil dan juga faidah daripada istighfar. Natijah daripada orang tu banyak beristighfar, Allah akan murahkan rezeki, Allah akan berikan harta, Allah akan berikan anak-anak, zuriat baik-baik, dan tak sebut baik, jadi kalau kita dah buat baik, dah tentunya zuriat kita baiklah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyakkan harta-harta yang lain, contohnya kebun kita subur, anak-anak sungai kita insya-Allah anak sungai yang bermanfaat. Semua ini hasil daripada seseorang itu banyak istighfar. Tak tahulah pengalaman kita masing-masing, mungkin tak perlu cerita, tapi mungkin kita boleh rasalah. Bila kita rasa ada masanya yang Allah
buka orang kata apa? Pintu rezeki. Waktu itu cuba kita perhatikanlah waktu yang kita murah rezeki tu, Allah bagi rezeki yang murah tu. Cuba kita reverse balik ataupun kita ingat balik waktu itu kebanyakan dalam waktu dapat rezeki lebih sikit tu kita ada pernah kita buat baik. Sebelum itu kita ada pernah buat baik ataupun kita dalam keadaan yang rajin ibadat sikit dan dengan kata yang sahihnya waktu tu kita banyak tinggal larangan-larangan Allah. Kita berjaya tinggal apa yang Allah larang. Dan sebaliknya, waktu kita rasa macam ada kesempitan sikit, ada susah sikit, rezeki kita tak begitu baik, kan? Cuba kita ingat balik, waktu tu mungkin dan kebanyakan keadaan kita ada malas sikit. Ibadah kita tak begitu baik, tak begitu lancar. Dan mungkin wal'iyazubillah, mungkin waktu-waktu itu ada kita terbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kembali beristighfar dan cepat-cepat taubat. Ini bukan sekadar pengalaman, bahkan dengan mafhum ayat ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui lidah Nabi Nuh alaihi salam ini, maka kita akan fahamkan memang inilah sunnatul hayah. Inilah sunnah dan juga fitrah kejadian manusia bila berada dalam keadaan baik, maka murahnya rezekinya, dekat dengan Allahnya. Dan sebaliknya, bila dalam keadaan kurang baik, maka kuranglah rezekinya. Jadi, mungkin boleh kita ambil kebaikan daripada ayat ini yang kita boleh faham. Kalaulah betul-betul kita memerlukan zuriah yang baik, zuriah yang banyak, orang yang belum ada zuriah, orang yang susah nak dapat zuriah, kembalilah kepada ayat ni. Banyak istighfar, banyak bertaubat. Dan tentunya banyak salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah minta kita istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Banyaklah ayat-ayat yang Allah perintah, Allah suruh kita istighfar dan taubat. Allah ingatkan kita, wahai orang yang beriman, taubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah. Sampai Nabi SAW buatkan contoh. Fa inni astaghfiru fil yawmi wal lailati mi'ata marrah. Nabi ada riwayat mengatakan 100 kali dan ada riwayat mengatakan 70 kali setiap hari. Kalau Nabi yang sallallahu alaihi wasallam liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Nabi yang dah diampunkan, dijaminkan pengampunan dari Allah apa yang terdahulu dan apa yang akan datang. Tu hebatnya Nabi tu. Yang terdahulu tu biasalah, kan? Yang akan datang tu tak kira berapa tahun akan datang, Allah dah ampunkan pun. Tapi Nabi tetap juga beristighfar, nak tunjukkan kepada kita sebagai pengikutnya perlu kita beristighfar sebanyak-banyaknya sebab kita banyak sangat-sangat kesalahan. Boleh dikatakan setiap masa dan waktu ada saja kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam orang yang memperbanyakkan istighfar. Okey, satu poin di sini. Wa kana hadha fi salatil lail ay annahu kana yukarriru hadha ad-du'a baina as-sajdatayn la an yaqulahu marratayn faqat. Jadi di sini Rabbighfirli diulangkan 2 kali. Hudzaifah ibnul Yaman ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, maksudnya bukan ulang 2 kali, Nabi berulang-ulang kalinya. Maknanya sebanyak kita duduk, berapa banyak kita duduk di dalam duduk antara 2 sujud, kalau kita boleh ulang sebanyak-banyaknya, ulanglah, tak menjadi salah. Rabbighfirli. Kalau kita makmum selagi mana imam tak sujud, kita ulang sampai imam sujud. Imam sujud terus kita Allahu Akbar. Kalau kita baca zikir Rabbighfirli lah. Okey, jadi Rabbighfirli ini bukan hanya 2 kali, berulang kalinya sampai kita sujud yang berikutnya. Kalau kita sebagai imam ataupun kita solat sendiri, kalau kita dah nak sujud, sujudlah. Tak kira berapa kali kita baca Rabbighfirli. Tapi selalunya kita ambil witir. Selalunya kita kira witir. Sebab ada juga hadis Nabi suka witirkan
bilangan-bilangan tertentu kan. Jadi ambillah witir 3, 5, 7, 11 ke 9 ke. Boleh juga. Ataupun tak dikira witir pun asalkan berkali-kali kita mengucapkan ataupun membaca Rabbighfirli. Okey. Bagusnya kita kenal malam ni bacaan Rabbighfirli ada dalam doa antara dua sujud. Tapi sebabnya kadang-kadang kita tak pernah kenal sunnah yang selain daripada yang kita baca. Kita hanya baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Yang kita bahaskan panjang yang tu. Yang tu kita baca yang tu je. Maknanya dalam keadaan apa sekalipun mesti kita nak kena habiskan yang tu. Sebenarnya tidak. Zikir yang utamanya dalam kitab ini Rabbighfirli Nabi baca. Nabi baca Rabbighfirli, boleh kita baca Rabbighfirli juga walaupun sependek ini boleh baca. Baiknya apa? Ada kadang-kadang kita nak cepat. Kita nak cepat solat. Kadang-kadang kita ada emergency call ke ataupun sekarang ni dah jarang bunyi loceng dekat pintu kan. Ataupun orang ketuk pintu, orang ada bagi salam kat luar sana. Ataupun orang yang ada baby kecil tu, baby tengah nangis ke. Ataupun apa-apa hajat kita lah. Jadi kita perlu kepada segerakan solat. Kita dalam solat ni, kita perlu kepada segerakan solat. Jadi kalau kita tak tahu zikir ini, kita nak kena habiskan zikir panjang tadi. Dan maklumlah kalau zikir yang panjang tadi dalam keadaan baca kelang kabut kita, dia akan bunyi macam mana? Orang tak tahu bunyi apa kan? Daripada kita baca yang panjang dengan laju, dengan tak sempurna, baik kita pilih yang ni, Rabbighfirli satu kali pun dah cukup. So kurang-kurangnya Rabbighfirli boleh kita baca doa ataupun zikir antara dua sujud. Kalau nak tanya saya, hanya pada solat yang nak segera? Tidak. Solat yang tak segera pun, kalau kita tak nak baca panjang tadi, nak baca Rabbighfirli, ini pun boleh juga sebab Nabi SAW dah beri contoh kepada Huzaifah, dan Huzaifah dengar, Huzaifah pula sampai kepada kita, yang mana Nabi baca Rabbighfirli sahaja. Tapi berulang kalinya. Jadi satu sunnah baru, bukan barulah, sepatutnya kita dah kenal lama, kita kenal malam ni, jadi bolehlah sekali-sekali kita tukar dengan bacaan yang biasa, baca Rabbighfirli ini sahaja, ulang-ulang kalinya. Ada doa yang keduanya, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Sebenarnya inilah bahasan kita yang kita nak fokuskan, tapi saya rasa 6 minit dah sekarang ni masa. Biar kita ambil kelas baru khusus untuk doa ini. InsyaAllah akan datang. Dan untuk malam ni saya bukalah kalau siapa-siapa nak tambah ke ataupun nak tanya soalan ke, dipersilakan. Nak tanya dari segi astagfirullah ni tu, ada juga kita astagfirullah kita ingat dia ke muslimin muslimat tu, dia tak? Macam mana? Ada rajin dia astagfirullah, lepas tu ada sikit tu, lepas tu Bacaan tu, bacaan bila tu? maknanya astagfirullah lepas tu, bukan dalam semayang. Bukan kita lepas semayang tu kita astagfirullahalazim tu, kita kan. Lepas tu dia kata kalau kita baca astagfirullah ni untuk muslimin muslimat ni 27 kali dia kata sehari, maknanya mana kan aku nak ingat dia tu. Okey, jadi kira soalan tu jadi Kak Ana ni direct terus masuk soalan luar tajuk. Maknanya sekarang ni istighfar selepas solat lah. Buatlah tajuk buatlah tajuk dulu Ustaz. Ini lepas zikir selepas solat ni. Ada orang baca astagfirullah. Saya cari astagfirullah, mana kita belajar astagfirullah malam ni. Allahumma ghfirli adalah, Rabbighfirli adalah. Okey, jadi kalau zikir selepas solat. Okey, satunya zikir selepas solat sebenarnya dah habis solat. Dia tak ada kena-mengena dengan solat lah. Bila kita baca Assalamualaikum yang pertama dah selesai. Cuma bila kita kata kita nak ikut apa yang Nabi zikir selepas solat. Bila kita nak ikut apa yang Nabi zikir selepas solat, maka dia ada kaitlah dengan solat. Barulah kita bincang. Macam sekarang ni, ada orang baca tawakkaltu ala Allah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dia mula dengan alhamdulillah.
Ada yang mula dengan tawakkaltu 'ala Allah. Apa tadi imam tadi, saya salah asal tadi. Dia baca apa tahu, alhamdulillah lagi, tapi dia baca tawakal dulu. Jadi Oh, dia mula dengan tawakal tu. Saya tangkap tawakal tu, tapi tawakal tu apa dia baca saya tak ingat. Cuma dia mula tawakal tu. Jadi kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, tak ada lafaz tu. Nabi mulakan istighfar. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Lepas tu bacalah zikir-zikir yang lain. Allahumma antas salam, Allahumma ajirna minan nar. Semuanya Allahumma, betul, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma apa tu, apa tu, ayat-ayat kursi semua kan. Jadi zikir-zikir lain tu tak ada sabitnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab makturat, zikir yang waridnya selepas solat. Yang datangnya secara khususnya macam tadi, dan juga subhanallah tu bertiga, alhamdulillah, yang masyhur yang kita kenal lah. Tapi kalau nak ditambahkan zikir-zikir yang lain pun tak ada masalah, disebab dia masuk dalam umum ayat Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda. Apabila kamu selesai solat, maka zikirlah kamu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu bangun, dalam kamu duduk, kamu baring, semua zikir Allah. Nak baca apa zikir terpulang. Itu pilihan kita sendiri. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan sunnah Nabi, kita kena ikut apa yang ada dalam hadis Nabi. Nabi baca zikir, istighfar dulu bila bagi salam, selepas bagi salam, dan baca bacaan yang kita kenal tadi. Dan selepas tu barulah kita nak tambah zikir-zikir yang lain. Bagi saya tak ada masalah lah. Tambahan tu tak ada masalah sebab dia tak ada apa-apa kait dengan solat. ya. Gini Sa, benda ni Allah Akbar. Saya boleh ingat. Astagfirullah, astagfirul mu'minin wal mu'minat. Itu lah lebih kurang. Maknanya dia kata 27 kali buat. Maknanya kita macam ke seluruh kan kalau kita mendoakan orang, malaikat mendoakan kita tau. Ya. Macam kita maknanya Okey, tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah sebab kalau disebut 27 kali, macam mana kita nak bahagi? Kita ada 5 solat je. 5 solat, 5 waktu, maknanya selepas solat tu nak kena baca berapa? Kemudian 20 dalam angka sehari, 20. dalam sehari kita baca banyak tu. Dalam angka 27 tu mana datangnya? Kalau kata hanya dia suka nombor 27, maknanya dia lah suka, tak ada masalah lah. Itu amalan yang dia buat, yang dia sendiri pilih, yang dia sendiri tentukan. Bila dia tak sebutkan ini sunnah Nabi, ada kelebihan tertentu, tak apa. Tak ada masalah, boleh. Sebab macam Kak Nabo sebut, bila kita doakan seorang Muslim an zahril ghaib, fayaqulul malaikatu falaka bil mithl. Apabila kita doakan untuk seseorang yang kita tanpa kita bagi tahu kepadanya, an zahril ghaib, tanpa kita beritahu kepadanya, maka para malaikat akan menjawab doa itu, falaka bil mithl, maka bagi engkau seperti mana engkau doakan kepada orang itu. Jadi hebat tak doa tu? Hebatnya kita doa kepada kawan kita yang doa. Tapi balasan ataupun hadiah yang kita dapat bukan kawan kita yang doa, malaikat yang doa. Malaikat makhluk yang sempurna, yang suci, yang bersih kan. Malaikat yang tak adanya dosa, yang tak adanya salah. Malaikat yang doakan kita. Itu hebatnya doa seseorang kepada seseorang tanpa diberitahu. Tanpa pengetahuan dia, maka kita akan dapat. Cuma kalau dia kata 27 itu ada hadisnya, ada kelebihannya, itu perlu kepada dalil lah. Sebab saya pun tak pernah dengar. Tapi memang tak ada Ustaz. Hadis tu. Saya tak pernah dengar lah. Saya pun saya kalau tak pernah dengar, saya tak cakap tak ada. Saya tak berani sebab kita pun belajar tak banyak. Cuma kalau perkara yang penting-penting ini dalam tempoh kita belajar, selalunya kita akan tak jumpa lah kan. Lagi-lagi kerap jugalah kitab-kitab yang besar kita baca, zikir-zikir selepas solat, tak pernah jumpa lagi lah. Cuma saya tak nafikan, tak ada terus. Kita tak berani nak nafikan. Cuma kalau ada pun dia tak masyhur. Itu jadi pelik sikit lah. Amalan yang baik, amalan yang besar ganjaran, tapi tiba-tiba tak dikenali orang ramai, dikenali hanya sekelompok ataupun segelintir. Itu macam pelik sikit lah. Ya. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, saya nak tanya tapi bukan mengenai pelajaran pada hari ini. Mengenai solat witir.
pada bulan puasa kita lepas solat tarawih kita dah buatkan Ustaz. Besoknya bila kita buat qiyam di masjid, dia kata siapa yang buat witir semalam-malam, pagi dah tak payah buat. Macam mana Ustaz? Okey. Perkara ni sebenarnya tunggu Ramadan baru kita nak bahas, tapi Masya Allah Hajah ni macam tak sabar-sabar. Masya Allah. Baguslah. Tak, Maknanya pasal saya baru melepas itu. Jadi saya macam terperanjat bila dia cakap tak payah, dah boleh pergi sahur. okey, bagusnya betul. Sebabnya sebenarnya kadang-kadang orang tu kena witir hanya bulan Ramadan. Jadi ada sebelah bulan ni tak ada witir. Sepatutnya witir tu ada tiap-tiap malam, sebab solat witir tu adalah sunnah muakkadah. Jadi lemahnya kita ni yang macam saya lah. Jadi tak kuat imannya, tak rajinnya banyak solat malam, jadi witirnya ada tak ada je. Tunggu Ramadan baru ada. Okay, sebenarnya hukum bab witir ni memang dia ada beberapa hadis lah. Dia ada kena himpunkan beberapa hadis yang kita kena faham betul-betul. Yang pertamanya, hadis yang paling kena dengan tajuk ni adalah la witran, maknanya tiada dua witir dalam satu malam. Tak boleh jadikan dua kali witir dalam satu malam. Kenapa tak boleh jadi satu witir? Kenapa tak boleh jadi dua witir dalam satu malam? Kerana witir penutup solat Ustaz. Bukan. Itu bukan ada hadis satu lagi. Itu hadis satu lagi. Tak Siapa tahu pasti, jawapan? Ustaz. Siapa tahu jawapan kenapa tak boleh jadi dua witir dalam satu malam? Siapa tahu jawapan? Saya rasa dia tak perlu ilmu. Dia perlu fikir sikit je. Kita fikir sikit je. Kenapa tak boleh witir dua witir dalam satu malam? Tak tahu? Tak tahu Ustaz. Witir kan Ustaz? Witir kan dia ni kan bukan dia orang panggil bukan witir kan tunggal. Maknanya dia satu atau tiga gitu kan. Jadi bila kalau kita buat dua kali jadi genap pula. Yes, itu jawapannya. Dia tak boleh dua witir satu malam sebab bila dua kali witir jadi genap. Witir tu ganjil. Jadi kalau dua kali witir dia jadi genap. Jadi dah batal lah, dah tak ada witir lah, itu maksudnya. Jadi kalau kita dah buat selepas salat tarawih witir, lepas tu bangkit nanti qiyamul lail ataupun solat tahajud, nanti kita buat lagi witir, maknanya tak ada witir bagi kita. Contohnya semalam kita buat 3 kan, selepas tarawih kita buat 3 rakaat. Lepas tu esok solat tahajud kita buat lagi 3 rakaat. Jadi witir kita berapa? 6. Itu bukan witir, itu genap. Witir mesti dah kena ganjil ataupun tunggal. Ganjil. Dia kena 1, 3, 5, 7. Itu maksudnya tak boleh buat 2 kali witir satu malam. Itu satu hadis. Yang keduanya, hadis Nabi SAW, jadikan amalan akhir kamu sebagai penutup ibadah harian kamu, seharian kamu, iaitulah dengan solat witir. Jadi di sini hadis Nabi SAW, ij'alu akhira amalikum witra. Lebih kurang fima makna hadis, dalam maknanya lebih kurang, jadikanlah amalan terakhir kamu setiap hari, penutupnya adalah solat witir. Jadi bila kita dah buat selepas Isya, selepas tarawih, maka bukanlah amalan terakhir kita. Sebab itu ada orang yang tak nak buat selepas witir. Kalau dia ada niat nak buat solat tahajud, dia tak solat witir. Lepas habis tarawih dia bangkit, dia keluar daripada saf itu untuk dia tangguhkan witir sebagai penutup amalan pada akhir malam nanti. Okey, jadi itu 2 hadis lah, 2 hadis tu. Jadi ada pula antara contoh yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka solat juga selepas isyak witir terus, ihtiyatan, maknanya jaga-jaga, langkah berjaga, kod-kod nanti ada yang tak terbangun malam tu, maknanya dah ada witir selepas isyak tadi ataupun lepas tarawih tadi. Jadi semua ini cara-cara untuk kita nak untung macam mana. Jadi akhirnya kalau kita dah tahu semua hadis tadi dan keadaan witir tadi sepatutnya jadikan akhir semua, kita ambillah kesimpulan macam ni. Sekiranya kita dah solat selepas tarawih witir 3 rakaat, bila kita bangun nanti sama ada kita tak perlu buat witir lagi, kita solat je malam macam biasa, maka kita dapatlah fadilat witir walaupun bukan akhir amalan, walaupun bukan yang terakhir. Kita dapatlah witir. Kita buat juga witir malam tu, tapi waktunya
buatnya selepas tarawih ataupun selepas isyak. Kan? Kita dapat juga witir. Dapat juga. Cuma tak dapat dan kelebihan yang Nabi katakan jadikan yang terakhir amalan itu sebagai witir. Boleh Boleh. Boleh, Jadi maklum Ustaz. kalau kita betul-betul nak dapatkan kedua-duanya, selepas witir, selepas tarawih kita dah buat 3 rakaat. Lepas tu kita ada qiyamul lail, tahajud, kita nak buat lagi sebab kita nak dapatkan hadis Nabi yang mengatakan jadikan ibadat witir itu yang terakhir. Di sinilah orang kata kita nak kena syafa'kan witir kita, nak kena genapkan witir kita. Itulah dengan cara kita tambah 1 rakaat dulu. Sama ada sebelum solat malam ataupun selepas solat malam, witir tu buat 1 dulu. Yang 3 rakaat selepas tarawih tadi kita genapkan dulu 1. Kita solat witir 1 rakaat. Maka witir kita yang 3 tu dah jadi 4 rakaat. Dah jadi habis witir kan. Kita dah buka witir kita. Witir tu kan macam simpul akhir. Kita buka balik jadi 4 rakaat. Maka tak ada witir lagi. Jadi barulah kita buat witir yang last selepas solat tahajud itu. Sama ada nak buat 1 ke 3 ke. Maka ada witir yang baru pula. Itu cara untuk kita nak jadikan witir yang terakhir dalam malam itu. Baik. Okey. Kalau macam ni Ustaz, ada juga kata kita cuma di akhir tahajud kita tu kita tambah jadi kalau kita nak jadi tambah 2 rakaat ke tambah jadi yang witir asal tu kita tetap jadi witir yang selepas solat tarawih. Kita cuma kalau nak jadikan witir lagi, witir lah nak penutup lagi dengan 2 rakaat witir akhir. Jadi 5 kan, tadi 3 jadi 5 atau 7 lah kalau nak tambah 2. Macam tu ada juga. Okey, cuma macam tu saya pernah dengar, cuma dia tak jadi original lah. Original yang penutup, yang pengikat, yang tunggal, yang 1 tu adalah selepas tarawih. Bukannya akhir. Sebab itu kita niat untuk 2 rakaat itu sebahagian witir, bukannya niat witir. Boleh je kita usalli sunnatul witri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunnah witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya 2 rakaat tu bercanggah dengan witir. Witir tu 1. Sebab itu ada orang yang niat saja aku solat sebahagian daripada witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau macam Hajjah sebut tadi, 3 rakaat dah ada selepas tarawih, 2 rakaat selepas tahajud, tapi 2 rakaat ni 2, bukannya 1, bukannya 3, bukannya witir lah. Masih lagi bukan ori lah. Sebab tu cadangan yang mengatakan kita buka dulu, buka simpul witir itu lebih clear lah. Kita lebih clear insyaAllah. Amalan pun lebih baik, lebih banyak lagi dan lebih banyak tu lebih baik lah. Dah tentunya pahala lebih. InsyaAllah. Semuanya boleh. Jadi macam Hajjah sebut kata boleh tu memang boleh. Kalau tak buat langsung pun boleh sebab kita dah ada 3 rakaat selepas tarawih. Asalkan malam tu setiap malam ada witir, dah dikira witir. Dah dikira kita melaksanakan sunnah muakkad tu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih panjang semua malam-malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan insyaAllah banyak manfaat dan banyak ilmu yang kita tambah. Mudah-mudahan dapatlah kita beramal. Jadi pokoknya untuk malam ini amalan yang kita tambah yang baru adalah bacaan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sekali-sekali kita cuba tukar dan kita cuba hidupkan sunnah ini yang mana lebih yakin dan lebih sahih, lebih jelas datangnya dari Nabi SAW yang seperti mana diceritakan oleh sahabat Huzaifah bin Yaman kepada kita dalam hadis di riwayat Ibnu Majah dan juga Abu Dawud. Terima kasih kepada semua untuk malam ni. Mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa lagi dan kita dapat lagi tambahkan ilmu pengetahuan kita insyaAllah. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Selamat malam semua. Sama, insyaAllah jumpa lagi.